Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. Terima kasih Tuan Pusat Majlis yang dihormati Barisan Tuan Imam Setiap Jabatan Kuasa Surau Abu Bakar As-Siddiq, para asatizah, ustaz-ustazah, guru-guru, Datuk-datuk, Datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali semua. Alhamdulillah. Tamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan nikmat-Nya tarikh yang betul lah datang. Hari tu excited bulan datang. Alhamdulillah, kali kedua saya datang dan kali pertama saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Syukur pada Allah kerana pada malam ini kita dikumpulkan dengan mahabbah fillah, ukhuwah fil Islam dan salam persaudaraan. Semoga pertemuan kita akan berpanjangan. Bukan saja di dunia, nanti di dalam syurga bersama-sama. Malam ini saya diminta ataupun dijemput untuk berbual dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau ceramah nanti ramai orang tertidur. Kan? Tapi siapa nak tertidur, tidurlah. Cuma sebelum tidur, saya nak beritahu ada orang meninggal dalam tidur. Kalau tuan tidur kan meninggal, saya tak tahu dah. Kan? Jadi Alhamdulillah, untuk pengetahuan bersama, saya dari Majlis Agama Islam Negeri Sembilan di bahagian wakaf dan mal. Jadi tuan-tuan dah biasa dengan perkataan wakaf dan tidak biasa dengan perkataan mal. Wakaf, semua orang tahu kita ada sesuatu yang kita miliki namanya harta. Harta ini banyak kategori. Ada harta yang alih dan harta yang tak alih. Siapa dalam Dewan Surau ni dia kata dia tak ada harta? Kat tangan. Budak tu kat tangan lah sebab dia belum ada orang tua di sini. Tapi bila saya masuk melihat wajah-wajah tuan-tuan dan puan-puan, nampak semua banyak foto. Lalu tadi pun tu tunjukkan kita ada harta. Rumah kita lah. Kan? Kadang-kadang harta itu dimaksudkan, diartikan dengan apa yang kita miliki dari usaha kita sendiri. Tapi ada harta yang kita miliki daripada pemberian yang kita tak jangka. Contohnya macam harta yang kita miliki daripada pusaka ataupun bahagian faraid. Faraid ni harta yang kita peroleh secara percuma. Betul tak? Tak payah beli kan? Tak payah kita minta-minta. Itu bahagian yang Tuhan telah tentukan untuk kita. Itu pun orang berebut-rebut. Dia kata tu gotong dia. Betul tak?
Tapi dia terlupa kotor tu dia dapat cara percuma dengan apa yang Allah tentukan dalam bahagian-bahagian di faraid itu. Dan saya rasa tuan-tuan di sini telah biasa dengan topik faraid. Ya, ada yang mengajar di sini. Jadi harta yang kita miliki ini adalah sesuatu yang Allah beri, kita masih hidup untuk kita uruskan sebagai amanah. Okey tuan-tuan, sebelum saya panjangkan ceramah ni, tuan-tuan lapar ke kenyang? Kenyang, perempuan kenyang. Orang lelaki lapar. Jadi kita nak pukul berapa habis ni tuan-tuan? Kalau orang lapar dia nak loreh habis Kalau orang kenyang dia tak kisah pukul berapa habis, betul tak? Yang sesuai berapa jam saya nak bercakap ni. Tadi Tuan Azmi cakaplah 4 jam pun tak apa tu. Saya rasa kalau cakap 4 jam saya cakap seorang ni. Oh semua dah habis balik dah. Tak apalah, kita bagi sikit-sikit. Kalau banyak-banyak so dia tak kejap lagi. Jadi alhamdulillah, harta yang kita ada di dunia ni bukan saja bersifat fizikal. Macam duit kita yang berlipet-lipet, rumah kita yang bertingkat-tingkat, kereta kita yang berkilat-kilat, isteri kita yang cantik memikat. Duit, rumah, kereta, apa sajalah yang kita miliki ni, semuanya bersifat sementara dan pinjaman dari Allah. Allah kurniakan kepada kita supaya kita menggunakan harta ni untuk kita mendekatkan diri dengan dia. Tapi banyak juga harta yang kita miliki dan ramai juga orang yang dengan harta itu dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang lain tuan-tuan. Kadang-kadang bila bercakap tentang harta ni, kita boleh menjadi manusia yang dah lupa diri. Contoh, meninggallah mak ayah kita, betul tak? Meninggal mak ayah kita, sebelum meninggal tu berpuluh-puluh tahun kita duduk dengan orang tua tu, elok kita adik-beradik, tak ada bergaduh-gaduh. Sebab apa? Kita hormat pada mak ayah kita, betul tak? Tapi bila orang tak ada, sama ada salah seorang ataupun dua-dua dah tak ada, kat situlah mula cerita. Ada beradik boleh porak-peranda, saudara mara boleh bergaduh. Jadi kita kadang-kadang pergi tengok dalam suasana di pejabat tanah yang tak lebar tuan-tuan, sekatang cicak di tanah. Tapi itu dia robot sebab dia kata itu hak dia. Dia tak tahu yang hak dia tadi itu dia dapat secara percuma. Tak payah pun dia bersusah payah nak beli harta, nak beli tanah, apa pun harta, tapi benda tu dapat. Bergaduhnya adik-beradik. Seorang dapat depan, seorang dapat belakang tanah ni. Kebetulan dia dapat depan, kita dapat belakang. Betul, mak kita dulu masa dia hidup, dia posan, betul tak? Besok kalau mak tak ada tanah baru tu, orang sini faham cakap ni 9 tak? Dia sebab dia seolah-olah kan. Cakap 9 kau cakap Selangor. Kan cakap kumpul kan. Jadi amak pesan tanah baru tu dulu amak bagi kat Den, betul tak? Masa amak cakap tu tak ada saksi. Dia berdua lah milik. Dia baik dengan amak 2 orang, mana-mana pergi sama. Jadi dia dapat tanah baru. Berapa ekar tanah baru tu? 10 ekar. Lebar kan? Jadi Kak Long ni dapat 10 ekar. Kak Ngah dapat 3 ekar. Sikit je tak? Tanah Kili tu. Kat Sungai Jai tu kita ni. Contoh lah kan? Jadi berburak-burak benda ni tidak didokumentasikan. Tidak ada saksi. Dibagi dalam bentuk percakapan. Jadi bila tak ada orang tua ni, masing-masing kata baru dulu amak cakap tu tanah Den, betul tak? Mana bukti tanah Kak? Nampak tak? Mulalah di situ bergaduh. Sebab itu datang di Islam dengan panduan
yang memang dia tahu manusia ni akan berlaku macam itu. Memang akan berlaku. Sebab apa akan berlaku? Allah tahu manusia tu menjadi macam itu. Kenapa? Sebab Allah yang menciptakan manusia, betul tak? Apa salah satu sifat manusia? Janganlah tanung saya. Tanung apa ceramah ni? Apa sifat manusia? Tamak lagi. Okap, betul tak? Kalau Negeri Sembilan ni okap kan? Tamak tu okey lagi. Okap. Kalau okap tu semua benda dia nak hendak. Kan? Oh, tak tahu tuan kan? Kalau Negeri Sembilan tak tahu, tulislah. Apa nama cakap ustaz tu sekarang? Tanya orang sebelah kalau Negeri Sembilan. Saya Khairul dia orang Sembilan, orang Nyampur, sekampung kan saya. Jadi okap. Maksudnya, apa yang ada, semua nak hendak kat dia. Kan? Kalau bahagian tu memang bahagian kita, tak apa. Tapi bila dia bukan bahagian kita, kita ambil bahagian tu, dia jadi benda yang haram, betul tak? Apatah lagi yang kita ambil tu bukan hak kita, hak anak yatim. Tu kan tak sadar tu. Kadang-kadang pergi masjid, pergi surau, semayang, elok berkopiah, elok bertalakung. Tapi bab itu dia terlupa bahawa dia jadi manusia yang tamak. Tak cukup lah, nyawa tu tak cukup, ya kan? Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia ni berada dalam keadaan halu'a. Maknanya tak cukup. Aduh, boleh tak cukup dalam hidup ni. Contohnya makan lah, tuan-tuan kenyang tak makan. Siapa sekali makan dah kenyang. Lagi nak makan lagi, betul tak? Yang itu bukan tamak nama dia. Itu adalah keperluan. Itu needs kita. Yang tamak ni, yang ada hak dia, tentulah hak dia. Tapi hak orang lain pun nak jadi hak dia juga. Sebab itulah, dalam kaedah macam ni, maka harta ni Allah kata amanah yang kena diuruskan. Masa kita hidup ni, kita kena fikirkan macam mana kita uruskan harta kita. Sama ada tanah, rumah. Macam kita lah suami isteri, tuan-tuan. Isteri dengan suami kena jujur lah, betul tak? Habis suami tu dah. Cik Ngabang tadi, isteri dengan suami kena jujur. Suami dengan isteri ada jujur tu. Tantah dah sekor lagi tu. Iyo, abang ni dia kata cak sanyap itu kan. Elok nunggu surau masjid tu tak apa dibuat lah handset itu kan. Banyak. Sebab saya 25 tahun bekerja dalam bidang kaunseling. Saya kaunselor berdaftar. 25 tahun tu saya bergelumang. Tapi bukan dengan maksiat. Bergelumang dengan kisah masyarakat. Macam-macam cerita tuan-tuan. Tentang suami isteri, tentang keluarga, tentang adik-beradik, tentang menantu mentua, tentang jiran. Semua ada dalam lipatan sejarah pekerjaan saya tu. Sampai sekarang lah saya masih lagi buat sesi. Tapi sesi saya lebih kepada pengurusan harta. Alhamdulillah. Khidmat saya 25 tahun tu dapat membantu saya lah untuk mudah nak menguruskan hal ehwal kekeluargaan, termasuk bergaduh-gaduh tentang harta ni. Ada cerita suami sampai kesudah bini tak tahu. Tak orang tak cerita tu. Orang Melayu ni suka dengan cerita tak kan? Dia kalau ceramah selarau tu tidur dia sekarang. Buat cerita tu kan. Tak sadar dia keluar oleh malam. Adalah cerita ni kan. Ini termasuk juga cerita harta ni kan. Jadi isteri menghadapi kematian suami. Hari tu suami meninggal. Jadi isteri pun uruskanlah. Bila meninggal ni benda yang kena urus pertama sekali apa? Foto Ya Allah hakap nyawa. Yang pertama sekali jenazah itulah, betul tak? Jenazah tu kena uruskan. Hak-hak jenazah tu apa dia? Diuruskan dari segi kafannya, mandi betul tak? Mandi kafannya. Kemudian solat kemudian ke bumi itu semua hak-hak jenazah tu.
Hari ni kita bila nak mati kau nak sediakan duit, betul tak? Tapi Melayu mati tak macam Cina mati. Cina takut nak mati. Cobaan mati 10,000. Betul tak? Tuan-tuan pergi tengok nilai Memorial Park tu. Kau nak masuk situ tak? Pandai apa nak masuk situ kan? Tengok mak baik pandai pergi masuk dalam tu. Pergi tanya Cina tu. Ini kalau macam ni kubur macam ni berapa kubur ni? Ini 3 juta teh. Mak tak mati-mati mencari duit ni. 3 juta tuan-tuan. Yang besar tu lah. Lepas tu kita kata apa dalam ni? Dia punya mayat lah dalam ni. Kita tak bakar. Kita tanam koreh dia situ. Kan saku ke apa dalam tu. Macam ada aircon. Tak mengigih kau dalam ni. Seperti jam aircon. Maksud kita belajar daripada apa yang dia buat tu. Dia nak apa? Senang kerja temanu ngajar kan? Dia nak apa? Dia nak satu kehidupan selepas kematian yang tenang, betul tak? Yang lapang, yang mewah. Sebab tu orang Cina dulu lah, masa kecil dulu kan. Kalau Cina mati tu, habis dia hantar ke kubur tu, melolah kita ke kubur tu. Sebab dia tanam apa? Dia tanam duit sekali. Dia tidur berdiri tu kan. Macam Cina dia tidur berdiri, kita tengok macam kita kan. Dia tanam macam-macam dalam tu. Jadi pernah tengok tak? Sebab saya tinggal di kampung Cina dulu, di Jinjang. Saya duduk di Jinjang. Jadi bila tengok Cina mati ni kan, dia bawa macam-macam. Bawa rumah, betul tak? Bawa kereta. Lagi, ada tu buat insen. Saya tanya kenapa buat insen? Dia kata besok nak berhubung dengan yang hidup, nak beritahu kau beramal lah katanya. Dia dah sampai katanya kan. Untuk tuan-tuan ni semua ada dalam Quran ni. Cerita dalam surah As-Sajdah ayat ke-9. Cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana absarna wa sami'na. Sambung. Sadaqallahul azim kalau. Belum habis ayat tu dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa maksudnya? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat, kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar, farji'na, balikkanlah kami semula ke mana? Ke dunia. Manusia akan meminta kepada Allah, ya Allah balikkan aku ke dunia balik, ya Allah. Boleh balik ke tak? Ada tak orang mati hidup balik? Ada kak. Ya Allah, baik kubur. Dah selesai masuk dalam lubang tu, yang hidup tu balik lah, yang mati-mati. Itu namanya orang mati hidup balik. Kan? Orang mati hidup balik. Kau orang mati tu hidup, orang mati tu ikut orang balik tu. Tak lah kan? Duduk situ. Bila duduk dalam flat bujang seorang-seorang, kita tak tahu flat kita kat mana tuan-tuan. Walaupun kita dah bersedia lubang itu, betul tak? Orang sini dah beli lubang belum? Tak payah ada banyak lagi kan? Kalau Kuala Lumpur tu kena tambah lah. Tak cukup lubang. Jadi kita duduk dalam tu, itu yang Allah dah peringatkan kita dalam ayat yang dibaca tadi. Wahai Tuhan kami dah lihat, kami dah dengar, balikkan kami ke dunia, nak apa? Kami nak beramal amal soleh. Na'mal solehah. Kami nak beramal soleh, ya Allah. Inna muqinun. Sesungguhnya kami dah yakin sekarang, ya Allah. Masuk orang nyampaikan tazkirah, menyampaikan kelas, dia tidak katanya. Masuk dalam tu sok bau tak jumpa kita. Tinggi rendah langit bumi kan. Maki-maki ke apa kok. Kita tak rasa lagi. Yang dah rasa tu tak payah bercerita, betul tak?
Jadi kita akan minta kepada Allah nak balik sebelum nak buat amal soleh. Salah satu benda yang kita boleh gunakan amal soleh ialah melalui harta kita. Jadi harta boleh bawa kita ke syurga atau ke neraka. Kita bahagia atau kita merana. Pilihlah. Allah bagi pilihan masa kita hidup ni, kan? Jadi balik cerita tadi sudah ada. Ada yang menunggu tu. Oh, cerita tak situ. Jadi suami meninggal. Jadi hari tu ramailah orang silih datang berganti. Kawan, anak beranak, saudara mara, kenalan, jiran, kan? Kalau orang baik tu, itulah tunjuk oleh Allah. Maksudnya meninggal tu ramai orang datang tu tak. Walaupun dia tu tak ada nama dia, tak ada penceramah, cakap ni dia pun tak tahu tu nyawa aku ni besok macam mana. Ada orang biasa-biasa ya, betul tak? Tapi Allah angkat darjat dia, kan? Jadi bersilih ganti orang datang. Isteri masa tu di mana? Dia kau masak kau dapur tu. Pandai apa orang meninggal masak, kan? Boleh tak masak masa orang meninggal? Boleh. Tapi bukan di rumah orang meninggal tu lah. Betul tak, kan? Bolehlah sabalah, kan? Kan tidak meninggal lah orang hidup ni sekarang tak makan. Boleh tak makan di rumah orang yang meninggal? Makan. Tapau. Boleh makan tapi tak bergeri orang berburak-burak, mumpik-mumpik belakang tu. Kan meninggal depannya. Tapi wujud tak peristiwa tu? Ada, kan? Sebab tak dibasuh. Sebab tak ada ilmu. Ni saya nak nyampaikan ilmu ni. Bila ada rumah orang meninggal, hormatlah keluarga si mati, kan? Tapi biasanya orang ditanya, arwah ni nak mulai apa? Belum tanam arwah tu tekong. Inilah satu benda yang siapa nak dapat hasil doreh. Tanam pagi, malam kan dah dapat hasil dah. Betul tak? Tanam apa? Tanam jenazah. Tanam pagi tu kan malam kan dapat makan hasil dah. Betul tak? Hasil orang mati. Kan? Tak faham lah tak kau lah. Weh, mabah lah. Kita malu dia, kan? Jadi masa tu bersilih orang yang pagi-pagilah yang datang-datang, kan? Jadi isteri ni duduklah di sisi suami, bacaan, betul tak? Kalau suami meninggal, isteri perasaannya apa? Sedih, bohong, kan? Tak ada sedih tu lagi yak lagi. Motor banyak beli tu, kan? Jadi isteri ni kan dalam keadaan menguasai air mata, tengok jenazah suami tu, kan, alhamdulillah mati dia dah mati je lah, kan. Ibu tunggal lah aku ni, kan. Ramai-ramai tu ada seorang perempuan juga duduk di sebelah suami belah sana tu. Tak bangka-bangka perempuan tu, tak bergarit-garit daripada tadi. Akak dia pun tengok budak depan ni, kan. Siapa pula lah bertino depan ni tak bangka-bangka ni, kan. Mulalah syaitan cucuk hati kita macam tak. Tadi dah insaf tengok laki mati, kan. Tak ramai orang tu ditanya, kan. Dia minta maaf, akak tanya kau ni siapa? Macam tak kata kenal, kan. Selagi kau ni beradik lah nama kau mana tahu, kan. Kau sako ni senyap, dia tak bercerita. Jadi rupa budak tu kata, Allahu Akbar, arwah tak pernah cerita kau ke akak. Dah mula comel tu tak? Kalau apa ayat cerita comel tak? Bisa comel tu, kan? Kau ni siapa sebenarnya? Dah tinggi suara sikit. Jenazah dah orang padang. Kau ni siapa sebenarnya? Ya Allah, sampai hati arwah tak cerita ke akak. Kau siapa tu? Kau tak cerita, ya? Arwahnya orang surau, orang masjid. Lepas pandai dia orang masjid, orang surau, kan. Dia orang baik. Dia tak ada buat pasal seleweng ni hidup dah. Kau siapa, adik? Ya Allah, susah nak cakap. Saya ni kawan akak. Ni 9. Kalau kawan tu maksudnya isteri lah, kan. Kan bila kita sampai kenduri, orang tua tanya kawan kau mana, kan.
Mai tak teh? Mai ramai kawan kau teh. Kawan tu maksud bini kan. Kawan kau mana kan. Jadi saya ni kawan dekat kan. Kau jano pula teh. Dia jenazah lu selesai tu. Dah mau ori-ori soro kan. Kau macam mana? Akak kau nak semua kawan akak. Coba akak admin. Bila dia grup dia admin, dia tahu semua kawan dia. Siapa ada masalah, keluar tanya beramui daripada grup tu. Tak kan? Kalau balik, masuk balik. Macam tu pula dia. Bila kau jual kan? Jadi bila dia kata, saya ni macam mana nak cakap agak. Payahlah saya nak cakap, arwah dah tak ada. Akak tanyalah arwah sendiri. Macam mana nak tanya? Dah kaku, bahu arwah tu. Tapi orang perempuan ni, dia tak dapat tahan perasaan tu. Terutama benda-benda macam tu. Bongi lagi bongi kan? Dia buka air kain tutup muka lelaki tu. Betul apa bang? Tanya kat lelaki tu. Abang tu ngangguk tu kau. Sebab roh masih ada. Ibu arwah tu kan. Ini aku pijakkan memang mati. Tapi dah mati tak bini. Okay, balik dia cerita tajuk ni tadi kan. Jadi alhamdulillah tahu masa tu bahawa ini isteri dia yang sah, betul tak? Budak tu datang nak nuntut hak dia sebagai isteri yang sah. Saya datang ni kak nak tuntut bahagian saya sebagai isteri yang sah. Sah apa dah? Mana ni surat nikah kau? Takkan saya nak bawa surat nikah, saya nak ambil surat mati. Saya baik tahu macam tu. Oh mak, suami kita ada seorang isteri. Ni saya senyap ni, balik sampai tanya. So dia dah bagi sekarang kan, cokik lah tu, cakap tahu tu. Aku cokik dah mati kau kan. Kan ada dibuat tu. Tak jodoh ni muka penakut semua ni. Cakap berani lah mati dah masuk aku kan. Ada berani ni jo kan cakap muka kawan ni badog-badogang cakap tapi bila bini batuk tak ada dah teh. Nampak kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita berlakulah macam itu, maknanya isteri yang kedua yang kita tak tahu tadi kak ada hak tak? Ada hak. Kalau berlaku lah kat akak macam tu, akak bagi tak hak dia? Bagi? Mana boleh bang? Dah siap nak bagi. Alah, dia pun tak ada rata, tanya soal dalam dia dan balik. Itu cerita dalam mahkamah tu. Jadi tuan-tuan, harta-harta ni nak kena urus sebab dia amanah. Kan? Masa kita hidup lah kita urusan, betul tak? Supaya mereka yang berhak akan memperoleh haknya, betul tak? Banyak instrumen-instrumen harta masa hidup yang kita boleh laksanakan dengan baik dan terancang. Antaranya apa yang tuan-tuan belajar? Masa hidup kita bagi harta itu kepada orang lain. Hibah. Ustaz Khairul dah siap bagi dah tadi sebut hibah tadi. Hibah ni apa? Hibah ni heboh kan? Okey itu kan. Hibah ni kita ada harta, kita bagi kepada orang yang siapa-siapa lah. Sayang kau, yang kita orang sayang kau, kesian kau itu tak ada otor kan. Kita boleh bagi dia masa hidup. Berapa kita nak bagi, terpulang kepada kita. Boleh tak kita bagi semua otor kita ustaz? Tak boleh. Kata harta kita ada ni kita nak hibah semua boleh tak? Tu cari jawapan dia lah. Semua bagi kan tak payah belajar dulu kan. Maknanya kita nak bagi ke isteri, kita nak bagi ke anak, kita nak bagi ke amak, kita nak bagi ke kawan pun boleh. Hatta nak bagi ke saya pun boleh. Sian kita tengok ustaz tu kan. Bagi otor ke saya contoh kan. Jadi kita boleh bagi harta kita tu kepada siapa yang kita nak bagi. Dan tidak ada isu pun mengatakan bila kita buat hibah nanti orang lain tak ngasuh, betul tak? Adik-beradik tak ngasuh. Jadi adik-beradik ni bahagian dia apa? Saya daripada hibah
Adik-beradik dapat bahagian apa? Faraid. Itu pun tengok. Kalau si mati, ada ibu bapa, ada anak, mana dia beradik, menyonggi nama menyonggi. Dan bahagian dan mana? Bahagian apa? Mak ayah hidup lagi tu tak? Anak ada. Jadi siapa yang boleh buat ibah ni bila mereka tak ada mak ayah, dia tak ada anak-anak, dan tak ada, kalau ada anak pun tak ada anak lelaki, maka hibahlah instrumen yang paling sesuai untuk dibuat bagi harta. Macam macam faraid, isteri kalau ada mak ayah, ada anak, isteri dapat berapa? 1/8, betul tak kak? Saudara diri sikit dapat kan? 1/8 sikit dapat, betul tak kak? Dan siang malam ngojon dia ni, saya tengok dapat 1/8 penamu tengok nak berjawab di belakang ni. Kan waktu aku habis dia ambil sapan. Maknanya bila tuan-tuan dah tahu ilmu faraid, rupa-rupa isteri yang siang malam, pagi petang berkhidmat dengan kita ni, untuk lebih sikit bahagian dia atau nak bagi bahagian yang kita rasa itu menjadi sebahagian daripada hak dia, buat bentuk hibah. Jadi tak adalah berlaku cakap-mencakau, cakip-mencakip, betul tak? Sebab sebelum kita buat harta pusaka, sebelum kita faraid, kita tengok dulu ada tak si mati buat hibah. Kalau ada, habis waktu tu dihibahnya, dah tak ada lagi bahagian yang tinggal. Siapa yang bujang, yang tak kahwin, pun sesuai buat hibah. Bagi kat siapa? Bagi kat siapa lah tuan-tuan nak bagi kan? Sebab tak ada halangan kepada siapa nak bagi. Boleh tak kita bagi kepada yang bukan Islam hibah kita? Boleh. Kok kawan kita yang main sekolah bagi punyalah baik dia dengan kita kan? Dibagi modal kita sampai kita hidup senang macam ni. Boleh hibah ke dia. Orang putih atas anjing dia bagi hibah kan? Pandi itu anjing pun dah buat kotor tu kan? Dan salah satunya kami juga main menerima hibah. Kan? Ataupun dalam bentuk bahagian pusaka yang tak ada waris. Jadi kalau siapa tak ada waris, ada lebihan, kami akan menerima bahagian waris itu. Bukan saya yang terima lah, saya cuma sign dia. Tapi masuk ke main dan harta itu akan dimanfaatkan kepada umat. Baik, kita belajar malam ni macam mana dan kenapa kita kena uruskan hibah tu. Sebab harta yang, kenapa kita kena uruskan harta itu? Sebab dia akan beri manfaat dunia dan akhirat kita. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia pun ke arah itu. Betul tak? Terutama ni yang dah roman-roman jenazah ni. Roman jenazah ni maksudnya siapa? Orang tua. Semua roman jenazah. Sebab mati ni tak kira usia, betul tak? Kita tengok acik-acik ni, atuk-atuk ni kan macam dah tua, tak meninggal lagi, betul tak kan? Takut kita yang meninggal dulu. Ada orang pergi melawan orang hospital kan, orang sakit, dia yang pergi, betul tak? Orang meninggal kan, cangut-cangut, panjang umur, kan tak mati-mati. Sebab itu mati ni untuk semua. Dan mati tu kena bersedia. Sedia tak sedia, mati tak? Mati. Sebab itu dah tahu mati itu akan berlaku satu hari nanti, maka bersedialah dari sekarang. Ibadah khususiah itu, solatlah, betul tak? Itu persediaan kita, tapi bukanlah semata-mata solat tu kita akan dapat bahagian kita di sana. Sebab yang disebut oleh Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon daripada engkau kurniakanlah redha. Nak dapat redha ni macam mana? Makna buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah murka, kan? Allah suka apa? Syukur solat, betul tak? Jadi kita
perbaiki dan pertingkatkan solat kita. Perbanyakkan solat kita. Terutama solat-solat yang kita tinggalkan dulu banyak, betul tak kan? Tu cara tu nak kodok ke tu? Melampu-lampu nak kodok, kan? Buatlah. Sebab yang mengampunkan, yang menerima Allah, betul tak? Atas dasar penghambaan, kita rasa aku dulu, yalah tak ada manusia yang tak lalai, tak ada manusia yang tak lekor, melopong, melahu, marin, betul tak? Masa muda-muda. Ramai orang datang jumpa saya. Orang tua-tua datang. Cik dulu tak sembahyang. Pemula tak sembahyang. Entahlah muda-muda marin. Yang dah lalu cik tak lepas nak buat channel lidah, betul tak? Yang pertama, kalau cik larat, lakukanlah apa yang tertinggal tu diganti. Di samping banyakkan istighfar. Puasa macam tu. Dulu masa muda-muda tak puasa, betul tak? Orang rumah tak puasa, saya tak puasa. Ikut orang rumah lah tak puasa. Dia kata kalau rumah tak puasa, saya tak boleh puasa lah. Saya tengok dia makan Maggi je. Ya Allah, macam budak pula kan. Ada orang tu datang kira puasa bagi tinggal. Bila dikira boreh tu 3 kontainer tu kau. Eloklah tak puasa ni banyaklah fidyah saya dapat. Kan kalau dapat fidyah kan? Orang lelaki dia tak ada sebab dia tak boleh puasa, betul tak? Kecuali yang dibenarkan oleh syar'i. Kalau puasa puasa cik ke hospital, kalau puasa cik macam mani tu. Lagi kalau puasa cik paning. Kalau puasa cik sakit dah. Semua ni cik doktor yang sahan, bukan cik sebutlah. Kalau doktor kata memang pak cik tak boleh puasa. Dengan kepakaran ilmu perubatan doktor tu kita tak boleh puasa, maka dibolehkan kita membayar fidyah. Tapi kalau saja tinggal puasa, maknanya kena ganti dan kena bayar fidyah. Ini puasa nak lokek tadi, orang perempuan dah ganti ke belum? Dah ganti kan? Ialah cecenya tak ada tinggal puasa lidah, betul tak? Dah expired katanya kan? Maknanya tak ada sebab nanti nak tinggal puasa, tak ada lagi dah. Untung kalau kita dah berhenti haid tu dapat puasa penuh, betul tak kan? Kalau orang ada haid lagi, mana masa datang haid tak boleh puasa, betul tak? Tapi boleh tak? Masa datang haid, dia puasa juga bulan Ramadan tu. Sebab dia kata malas nak ganti je. Boleh tak? Apa hukum kan? Haram? Ni siapa mengajar haram tu? Apa hukum dia tak boleh puasa, tapi dia puasa juga sebab dia malas nak ganti je. Itu nama bongok. Tak boleh puasa kan? Cuma dia tak bolehlah makan depan orang, betul tak? Okay, balik cerita ni tadi. Jadi harta yang kita tinggal ni kita uruskan supaya tak meninggalkan kesan kepada yang kita tinggalkan. Mana isteri kita tak meminta-minta, betul tak? Anak kita tak melato-lato. Maknanya melato-lato tu tak bukan melato-lato. Itu lain. Maknanya meraya-raya, minta-minta ke orang kan. Tapi bahagian yang diletakkan oleh faraid kepada lelaki dapat 1/2, kenapa lelaki dapat lebih? Tanggungjawab. Sebab wanita itu di bawah kekuasaan dan pengurusan lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini pemimpin pada perempuan. Maknanya lelaki yang ada pada perempuan tu kalau namanya adik yang dah tak ada mak ayah bola dia, adik tu pula ditinggalkan suami bukan diceraikan suami, ditinggalkan suami, betul tak? Ada tak kisah ni? Dia bukan ibu tunggal, ibu tinggal. Laki tunggu banyak. Ibu tinggal. Maksudnya yang tinggal ni siapa punya tanggungjawab? Walinya lah, betul tak? Wali dia siapa? Cerita wali sikit boleh? Wali ni orang yang Allah bagi bertanggungjawab atas dasar satu nasab. Yang kedua asbab kepada perkahwinan. Yang nasab ni siapa? Contoh macam kita nak kahwin lah. Orang perempuan perlukan wali kan?
Siapa wali perempuan? Wali yang paling otoriti namanya wali mujbi. Wali mujbi ni dua orang. Yang pertama, ayah. Tak ada ayah? Tak habis belajar kitab kat sini ni. Kalau sabut dah semua salah. Tak ada ayah? Tak ada ayah, jawapan paling tepat adalah cari. Macam tak orang mati tu, betul tak? Kalau ayah tak ada, cari sako-pako tu kan, mana nak otok Berlaku ni tuan-tuan, kisah mak kahwin dengan ayah mengandung, ayah coraikan dia talak 3. Tanpa bergaduh sampai talak 3. Boleh balik ni tak? Boleh. Tapi cara kena cari Cina sepet. Semua dah buntang-buntang Cina sangat tak usah sepet Cina ni. Nama yang muhalil, maknanya Cina butuh. Maksudnya orang lelaki tu, perempuan tu kena kahwin dengan lelaki lain. Lelaki dia kahwin tu ceraikan dia, baru dapat kahwin dengan Cina tadi tu. Lelaki asal tu, lelaki yang pertama. Jadi makna kalau orang tak ada ayah, cari ayah tu. Nak tanya, mak dah marah yang tanya ni tu. Dan tahu dah apa orang nak tanya kan? Orang nak kahwin ni mak. Wali saya ni ayah. Yang kau sebut je malang tu kenapa? Orang kesian budak tu. Dia sebut je malang ayah orang tu kan. Dia tak tahu siapa tu dah mati kau dah mampu kau dah tak tahu. Ya Allah, ini kisah kita bukan kisah anak. Betul tak? Profesional dah sikit amat. Tak tahu lah kak mana abah tu kan pun dia tengok palung tak ada ke tidak lagi kan. Saya duduk palung, cik palung. Tanya orang palung ada tak nama sia-sia? Tak ada dah lama tak dengar dah mati ke Cari-cari tak jumpa. Tengok macam mana? Bolehkah dia tarik penjumpa atuk? Atuk sebelah ayah, maknanya ayah kepada ayah, betul tak? Bolehkah atuk tu jadi wali kepada cucu ni tadi? Boleh tak? Tak boleh. Sebab mesti dapat otoriti, kuasa dulu dari mahkamah yang menentukan siapa. Ada kes kat Senawang. Ayah tak ada. Masa hari nak kahwin, pengantin dah bersanggul lintang 7 tingkat kat LCC. Saya dek qadi, mana wali dia. Tu saya butuh apa dengan tu siapa? Tu atuk belah mana? Belah amak kau. Kata juru dia kata amak kau. Kan? Belah amak tak masuk wali, dia semua belah ayah. Atuk belah ayah ada tak? Ada, mana duduk Langgiang. Dona duduk Palung jauh, kan? Lebih 2 marhalah. Atuk tu hidup ke tak? Hidup. Tu pasal datang. Dia macam mana ni? Kaki kontong. Contoh Tapi kepala ada ni tak? Kata Judika tu kepala ada ni tak? Ada tak? Bawa kepala tu sini. Nak beritahu selagi ada ketua tu, dia jadi hak bukan kita pandai pilih tak. Itu pun hakim akan tanya, mahkamah akan tanya. Ayah tak ada, dah cari? Dah. Apa usaha kamu cari? Saya dah keluarkan surat khabar, berelan, tapi tak ada. Seekor mengkarung pun datang mengaku. Lama tak nampak mengkarung kan? Tak ada. Ada tempoh, maka hakim akan buat penetapan. Maka wali boleh berpindah kepada wali mujbi yang kedua, iaitu datuk sebelah bapa. Kalau datuk sebelah bapa tak ada, dua-dua dah meninggal, contoh barulah pergi ke wali kategori yang kedua. Kategori yang kedua wali apa? Wali
Wih, kalau buka kitab di sini ni kan. Wali akrab, wali hampir. Siapa yang paling hampir? Abang. Kebetulan ada abang, betul tak? Tapi abang kepala tak boleh pakai. Hai di rumah tu seseorang tak boleh pakai. Antara syarat wali mestilah siqah, mesti boleh dipercayai, kan? Kebetulan biasa dia macam tu. Meleleh liur macam mana nak jadi wali. Cari ada lagi tak siapa yang layak dan boleh diangkat sebagai wali. Ada nombor 2. Nombor 2 kata dan takut katanya. Tu ada pilihan-pilihan lagi kan. Yang tak ada pilihan, nombor 1 nak kahwin akak, nombor 2 akak, nombor 3 akak, ada adik seorang bongsu tingkatan 2. Akak kalau nak tanya adik tu, woi, apa teh? Dah gua pula serang ni cakap macam tu kan. Apa hal? Dia nak kahwin, kahwin dah lah. Gaduh apa tu kan. Kau wali tu satu. Dan wali kau wali. Wali tu apa kak teh? Itulah. Kata 2 pun dah kena tahu dah tanggung jawab. Tak ada orang lain lagi jadi wali kecuali kau jadi. Okey, boleh. Bagi deposit. Lah deposit lah. Ulurlah sikit kan. Kau terah duit, dia ingat siang malam kan. Mestilah. Duit penting. Nampak kan? Jadi wali yang paling hampir dia tak semestinya abang. Istilah dalam fiqh, saudara lelaki seibu sebapa. Kalau adik tu lebih siqah, adik tu lebih ada autoriti lah dari segi akhlak kan, itulah yang kita pilih kan. Tapi ada abang, kalau abang tu lebih elok, lebih sesuai, abang lah kan. Katalah perempuan tu dia tak ada adik-adik lelaki. Mana nak tahan? Bapak Selangor nombor 7 bang. Ada ahli yang lebih awal di depan tu. Siapa? Saudara lelaki sebapa. Tu tadi saya tu yang meninggal semua tu kan. Cuba tanya. Ada tak saudara lelaki sebapa? Ayah kita ni ada tak orang rumah lain? Ada tak? Jadi kalau ada madu, jangan bergaduh. Berguna nak orang tu besok. Betul tak? Tak payah. Ini hukum. Bukan tak payah. Kalau kita pilih wali yang lain, nanti tak sah pernikahan tu. Tak pasal-pasal kan? Jadi sebab sakit hati, kita pun sembunyikan wali yang lain. So tak ada lagi. Orang tu pun sambak, tak ada nak lelaki. Tak faham sambak mana kan? Okay. Faham, ada yang faham kan? Mana tak ada nak lelaki. So kalau tak ada nak lelaki juga orang tu, pergi ke anak saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya anak buah. Anak yang berbuah. Anak lelaki. Kan? Tak ada juga. Pergi anak saudara lelaki sebapa. Pun tak ada juga. Baru pergi ke saudara kepada bapa ni tadi. Betul tak? Barulah Pak Long. Barulah Pak Lang. Pak Ngah. Ni tak. Pak Long nonong ke depan orang tu ada lagi wali tu. Dan bulat ni teh. Memang bulat betul Pak Lang tu. Jadi maknanya kena tahu susul galuh kita. Balik cerita rotor ni tadi, panjang cerita tu kan. Tapi untunglah dapat ilmu lain, betul tak? Jadi bila lelaki ni dia dapat bahagian lebih kerana dia ada tanggungjawab kepada orang yang Allah letak di bawah tanggungjawab dia. Bukan bahkan kita dapat banyak tu akab kita nak belanja sesuka hati kita tuan-tuan. Sedangkan ada hak-hak pewarisan penasaban yang kita kena laksanakan. Okey. Yang kedua,
Kita nak bagi pada siapa itu terpulang pada kita, tetapi dalam konteks lain daripada hibah, kalau lagi ada harta-harta yang tinggal, maka harta itu akan dilihat adakah diwasiatkan. Ada tak si mati wasiatkan? Dia kata, rumah ni saya wasiatkan kepada ini. Betul tak? Tapi kita semua belajar wasiat tu berapa banyak? Kita hanya boleh wasiatkan 1/3 saja daripada harta yang tinggal. Tak boleh habiskan. Sebab itulah antara hak waris-waris yang tinggal. Selain daripada faraid sebagai instrumen untuk kita menguruskan harta kita, so faraid ni ada bahagian yang telah ditentukan. Kalau dah selesai hibah, selesai pusaka, ada lebihan lagi, maka instrumen yang terakhir yang kita boleh gunakan adalah melalui faraid. Okey. Ada kisah kekeluargaan. Amak kita puasan, besok jangan bawa bun. Bori sama rato. Betul tak? Rato tu bagi sama rato. Bagi sama rato. Boleh tak bagi sama rato? Boleh? Boleh selepas kita membuat faraid. Faraid mau tak mau kena buat dulu. Katalah abang ni seorang dapat 1/2 lebih. Adik tadi perempuan ada 4 orang kacik-kacik kan. Jadi bila kacik-kacik dapat sikit. Adik yang nombor 2 perempuan, lelaki kayu melangit. Adik perempuan nombor 3 gaji banyak. Lepas tu dapat bonus baru-baru ni. Kan? Bila nak serokah bonus tu wakaf sikit. Kan? Kemudian adik nombor 3, Alhamdulillah, ada semua pendapatan yang kukuh. Adik nombor 4, yang bangsa tu sederhana sahaja. B40. Susahlah nak ramai, betul tak kan? Kita yang 3 orang ni tadi, tengok orang ni susah, bahagian kau ambil lah bahagian kau tu, betul tak? Tapi kerana ihsan kita, posan mak ayah, didikkan masa dia dulu, betul tak? Jadi boleh tak kita ambil bahagian kita itu serahkan kepada orang yang lebih memerlukan. Ini namanya kebaikan, kebajikan dan ihsan kita. Bagus tak? Bagus. Ni tak orang tu punya lagi sikit tu dia akap hanya. Kan payah ditukar nama ke pejabat tanah tu. Berlaku ni. Kan? Adik kata rumah saya dah kena jual. Siapa jual? Abang saya jual. Tu saya mana nak duduk ni? Tentanglah jumpa kita mana nak duduk. Bahagian ada tak faraid itu? Bahagian saya tapi dia dah tukar nama tak kawan dia lah, tak tahulah semua itu teh. Kan? Ini banyak kisah yang kita jangan penambah statistik. Kita dah faham ni, benda yang kita ada ni di dunia ni betul lah empuk kita dalam geran, betul tak? Besok bila di akhirat Allah semak balik tanah kemarin siapa yang punya asalnya, betul tak? Jangan kaseka tuan-tuan. Setangkang somut bukan serambi bahagian orang, bukan hak kita, Allah akan tanya, betul tak? Ada orang datang jumpa, saya ni tak todang yutan. Kenapa banyak nak duit kau? Duit ada lah tapi tak adalah banyak tu. Tapi hati tak tenang. Bolehlah nori tenang. Nori tenang ada kan? Feda tenang habis. Paling tenang situ kan. Saya tak bahagia lautan. Tak tahu saya dah apa sebab cubalah fikir sendiri. Ada tak kalau benda unfinished business? Masuk ustaz? Ada tak kita manalah tahu kan adik-beradik ko, kawan ko, saudara mara ko. Macam contoh bukan bahagian kita ambil bahagian orang lain, kita tak sedar, kita rasa tu bahagian kita. Asal tu lah kalau itu boleh bincang balik. Semua orang yang kita rasa kita terambil. Kalau terambil tak salah, doa minta maaf, pulanglah balik, betul tak kan? Selesaikan di dunia ni, sebab jangan tak selesai di akhirat besok kan. Selesaikan di dunia ni. Memanglah kemaluan. Coba mari meriuk hari-hari maka akap kan. Tiba-tiba baru tersadar diri kita kan.
Tak apalah, orang nak cakap apa, cakaplah. Tapi yang penting dia selesai masa hidup, betul tak? Dia pun pergi selesaikan. Tapi menyelesaikan tu, dia minta lah tolong saya. Bincangkan, sampaikan, beritahu dan sebagainya. Buat pengukuran semula kawasan. Bila tengok kawasan tu dan diagihkan semula bahagiannya, datang dia lepas tu. Sadap apa tidur tu teh. Nampak tak? Orang lain bertahun-tahun boleh tidur nyenyak, kita tak nyenyak-nyenyak. Kenapa? Ada yang tak selesai. Jadi nampak bodoh sikit je. Tu saya baik masa hidup dapat dia selesai, betul tak? Kalau dah mati, ada kisah kan? Arwah pasan selalu datang, hari-hari datang. Selesailah bab tanah bah tu tak selesai dalam mimpi tu jangan. Ada. Jadi hari ni kita faham, kita tahu bahagian kita ambillah, tak ada salah ada. Bahagian orang lain kalau boleh jangan empuk untuk kita. Bahagian kita tu bori, betul tak? Itu paling baiklah. Sebab nak mengorbankan apa yang kita miliki dalam hidup ni satu perjuangan. Setan akan membisik angkat telinga kita. Tu bahagian kau, hak kau yang bori-bori orang, kenapa? Betul tak? Dia nak kita hidup dengan sifat kedakut, kan? Dia nak kita ni rasa orang lain tu lantak dia lah, tu hal dia. Dan bersusah payah bekerja siang malam ni roto den, betul tak? Tapi jangan lupa dalam bahagian kita ada hak orang lain. Dari sudut zakat ada hak orang ni, dah hujung tahun dah ni, hari 21 dia 10 hari lagi. Siapa nak bayar zakat datanglah ke Main. Sampai dia pakai empek. Salah kau saya sebut? Tak salah kan? Tanggungjawab saya menyebut. Supaya tuan-tuan melaksanakan hak orang lain melalui pemberian harta yang kita miliki. Ada duit yang berkopuk-kopuk dalam bank tu, tak reti kira, buat sekiraan. Allah minta berapa? 2.5 sahaja, betul tak? Katalah ada 1,000, 2.5 berapa? 250. 1,000, 2.5% berapa? RM25. Nah, matematik macam mana marin? RM1,000, 2.5 daripada 1,000 berapa? Ini memang kalau datang zakat ni. Dia sampai tak roti nengiru dah tu. Dia banyak kan? Maknanya Allah minta 2.5 sahaja. So kalau ada hak yang perlu kita laksanakan, pergilah tunaikan. Sebab dia akan membersihkan harta kita. Dia akan menyuburkan harta kita lagi. Dan dia akan menyebabkan kita bertambah senang dan menang. Terpulanglah. Kalau tak nak bagi, saya tak boleh paksa. Betul tak? Itu milik tuan-tuan dan puan-puan. Takkan saya mau orang-orang ngebahan, kau keluarkan duit kau sekarang. Marah orang, betul tak? Tapi atas kesedaran iman. Atas kesedaran tanggungjawab kepada masyarakat. Kita tuan-tuan keluarkan. Ada masuk lagi. Yang sian budak-budak kan zakat tu, pukul 2 boleh tengah malam budak tu nak tidur. Ada orang telefon ni, nak bayar zakat. Ingat dia sok pergi nak mati. Sebab dia kena cukup setahun kan haulnya. Kalau zakat dah keluar, lebih lagi kotor yang ada di rumah tu. Nak buat apa? Ustaz ni mentararah, Ustaz bil orang. Saya minta sebab saya nak ajak tuan-tuan lakukan perkara itu yang disebut na'mal salihah. Beramal soleh. Kan kita pernah dengar, kalaulah diberi kebenaran oleh Allah untuk kita dibangkitkan semula ke atas muka bumi ini untuk kita beramal, apa amalan kita nak buat? Sedekah. Sedekah. Kan? Jadi salah satu lagi ruang untuk kita sedekah adalah berwakaf. Jadi inilah kerja saya siang malam pagi petang mengajak orang berwakaf. Wakaf ini terbuka kepada semua orang, termasuk orang yang dah keluarkan zakat. Ada lagi hartanya yang boleh dia gunakan untuk jalan Allah, maka dia boleh berwakaf.
Ada orang dia tak layak berzakat. Dia tak mampu nak berzakat sebab tak sampai nisabnya, betul tak? Jadi dia masih lagi diberi ruang oleh Allah untuk dia berwakaf. Tidak ada 25%. Berapalah yang ada dengan niat yang ikhlas untuk berwakaf, maka Allah kata itulah jalan untuk kamu menuju ke denayan syurga. Ada, saya pun suruh asnaf, perempuan dan tuan-tuan dapat sebulan 250 daripada Main, ambillah sebahagian daripada harta yang dapat itu, berwakaflah. Ringgit Ustaz, saya tak sebut ringgit. Kalau pun nak bagi 10 sen, saya terima 10 sen. Allah tak pandang 10 sen tu. Allah tengok apa yang kamu keluarkan daripada harta yang aku berikan kepada kamu. Kan? Ayat Allah Subhanahu Wa Taala Quran kata apa? Kamu tidak dianggap melakukan kebajikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Kan? Kita sayang apa, Kak? Sayang duit kan? Bagi duit. Sayang ameh. Bagi cak calup je. Ori tu jangan bagi. Kan? Sah kedakut nyawa kan? Ustaz kalau ameh tu saya pakai, Ustaz keluarkan zakat tak? Katalah kan? Cukup nisab cukup haul 31 bulan sok kena keluarkan zakat ameh. Punya kedakut ialah dipakai sesumur ameh tu. Sebab Ustaz kata mana ameh yang pakai tak kena keluarkan zakat. Dah macam Firaun, kau tahu tak? Tidur sambil berdiri. Homeh macam tuah ada banyak. Yang itu luar pada uruf, luar pada kebiasaan. Itu tak normal, betul tak? Pakai homeh daripada ujung jari sampai ke ketiak. Penuh ada orang. Itu tak sepatutnya kita buat macam tu. Kita tak boleh gunakan alasan saya pakai, betul tak? Pakai-pakai meninggal pada hukum. Itulah. Kita bukan nak omeh tu, kita nak nilai harga betul tak? Keluarkan nilai tu kan. Dia ada omeh yang gunakan perhiasan lain, omeh yang tak digunakan walaupun perhiasan tapi tak gunakan, ada. Omeh-omeh marin lah, mak-mak bagi marin kan, patah-patah tapi nilainya tinggi, betul tak? Omeh dulu padu kan. Omeh sekarang ni kalau tuan pergi ke kedai omeh, rupanya basi tak kau. Yang luar tu berkilat-kilat tu semua sado. Dalam tu basi bersikal. Tu yang ambil anda coba mana tu. Basi bersikal rupanya. Sebab nilai itu akan ditengok dari segi kepaduan nomeh tu. Jadi keluarkanlah wakaf. Sebab wakaf ni jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untung saya tak bawa tabung hari ni tuan. Saya takut orang sini kata saya wakaf. Dan kali buat tabung boleh tak? Boleh? Siaplah kalau bawa tabung tak masuk. Bawa tabung wakaf. Sebab kami tengah ada projek. Kan? Projek mendirikan 2 buah masjid, 1 buah sekolah. Balik nak pergi surau? Tu? Tak larat. I bagi you QR code. Sambil baring tu boleh. Kan? Orang perempuan pun hebat sekarang ni, wawan QR code ya kan. Boleh sekarang ni banyak kemudahan kan. InsyaAllah Jadi bila saya jalankan tabung tu kan, ada orang tu dia terpanggil iman ni, dia kopok-kopok dalam beg itu, dalam poket itu kan. Dah pegang tu jangan tengok sekepan. Masuk semua tu. Masuklah. Sampai kita di pejabat, buka tabung tu, ya Allah resit semua takut. Speedman ada, Maiden ada. Nak buat macam mana dan dapat bagian resit kan? Kumpullah resit tu kan. Dia kena buktikan kita punya program hari ni dapat resit lebih banyak daripada duit. Ambil gambar kan? Joki kita lah resit tu. Tapi niat ada tak tadi? Ada. Allah tengok niat kamu, betul tak? Jadi tuan-tuan jangan berlengah-lengah, sebab jangan tangguhkan sedekah kita. Yang kita bagi itu bukan untuk majlis, bukan untuk masjid, bukan untuk surau, bukan untuk sekolah. Yang kita buat itu adalah untuk diri kita sendiri. Bila tuan-tuan tinggalkan rotor yang berlipat-lipat banyak tadi tu, orang lain dapat, betul tak? So kita pun kena wakaf juga ni. Buat untuk diri kita sendiri melalui wakaf.
Jadi wakaf ni sampai di sisi Allah besok, penyaksiannya, inilah wakaf aku. Boleh tak wakaf tu diniatkan kepada yang lain? Boleh. Contohlah kan, boleh tak ni? Boleh kan? Kau boleh belah. Sikit lagi. Katalah RM1 tuan-tuan Bori. Kebetulan kami ni pecahan dompet. Satu untuk kesihatan, satu untuk pendidikan, satu untuk sosioekonomi, satu untuk pengembangan. RM1 bagi dompet berapa? 25 sen. Boleh kau buat sekolah 25 sen? Tak boleh, betul tak? Tapi yang memberi harta tu Allah nanti. Kita ni asbab duit tu 25 sen tu. 25 sen tu boleh ke saya beli mesin ngap-ngap? Tu mesin ngap-ngap? Mesin oksigen. La ilaha illallah, tak tahu dah mesin ngap-ngap. Hospital hantar permohonan, dia kata, Ustaz tolonglah mesin oksigen hospital ni pun. Ustaz datanglah tengok. So duit aku kumpul ni, saya kena amanah jalanan tu lah kan. Jadi saya pun pergilah tengok kat hospital tu. Ya Allah, sian mesin tu dah tak berangap kau. Mesin tu dah tak berangap, macam mana kan? Ni mau kena ganti ni. Satu mesin 300,000. 100,000. Tengok kualiti lah. Kalau pakai 2 kali tercangot langsung tak berangap, macam mana? Jadi tuan-tuan lah yang memberi duit tu dipakai ke orang yang dah cangot-cangot tadi tu. Tahu tercangot-cangot tu? Tu kan? Pakap mulut tu. Asbab 25 sen kau tadi tu sikit mana kan, kau dakut. 25 sen tu, itu saya portion dekat situ. Anggap orang tu sehat, dia balik daripada hospital, solat dia berpuluh-puluh tahun, ada bahagian tak? Itu insya-Allah. Itulah saya nak mengajar ni kan. Jadi tuan-tuan carilah mana-mana yang ada wakaf, tapi pastikan wakaf tu dari majlis agama Islam. Selain majlis agama Islam, orang lain tak boleh kutip wakaf. Dia boleh dapat kebenaran mengutip wakaf. Jadi kalau suami ni cantik, empat dah, kalau bodoh lah dia Bori tu. Kalau Bori berosok pula. Jadi makna kalau tuan-tuan ada orang datang bawa apa-apa surat lah kan, tujuan ini wakaf kan, mana deh nombor kebenaran daripada majlis agama Islam ni semua. Kalau tak ada, saya nak beri majlis untuk lebih berautoriti. Jadi tuan-tuan, maksudnya wakaf ni adalah pilihan untuk kita memanjangkan niat kita untuk arwah mak kita, arwah bah kita, arwah wan kita, waktu kita, salat umarul, guru dan sebagainya. Niatkan saja. Sebab tidak ada nilai, lah saya bagi RM1 kan 25 sen sikit banyak. Banyak. Tapi itu pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta yang tinggal ni jangan disia-siakan macam saja. Jangan asyik nak beli baju raya yo. Jangan asyik nak membesarkan rumah, melebar memanjangkan kereta, kan bolehlah, tak ada salah ada. Tapi jangan lupa buat bahagian kita sendiri nanti di sana. Pasti kita nak rumah kita besar kan? Pasti kita nak rumah kita sejuk kan? Pasti kita nak rumah kita lebar kan? Tonang torang. Bukan bawa torchlight, bukan bawa cangkul. Kita lambuk sikit, kata masuk kubur sebelah. Masalah ni rumah aku je. Bukan itu. Amalan kita lah akan membawa kita ke sana. Jadi dengan harta yang kita miliki ni, kita bukan saja menyenangkan kehidupan di dunia yang kita tinggalkan, dan kita akan memberi keselesaan kepada diri kita bila kita berada di negeri yang abadi. Nak masuk syurga tak? Orang lelaki masuk syurga nak duduk masa apa? Tolong jawab kan. Siapa bidadari tu? Bidadari siapa? Bidadari suami siapa? Baik abang tak. Isteri teh. Isteri yang macam mana? Isteri yang solehah. Isteri kita solehah tak? Bolehlah teh. Kak rasa kak solehah tak kak? Perasannya kak.
Isteri yang solehah tu macam mana? Bila dipanggil datang, betul tak? Bila disuruh buat. Isteri kita buat tak? Buat apa? Kau tak hati teh. Kau tak hati. Kau tak hati orang suruh tak kan? Yalah, isteri yang solehah tu perempuan lah, betul tak? Perempuan ni dia kadang-kadang jadi macam tu sebab kita ni pokak. Kalau lelaki kan pokak, kalau cakap banyak kali, betul tak kak? Kan? Pokak. Orang cakap lain, dia jawab lain kan? Kalau umur macam ni kan, orang perempuan kalau saudara, jangan cakap dengan suami tu, cakap dapur dengan beranda. Kata pokak tadi kan? Cakap dokek-dokek, betul tak? Di ujung-ujung macam ni, apa yang diharapkan oleh suami dari isteri? Mati. Diharap akak mati je. Lorehlah mati, dapat ganti. Maknanya suami pun sebut tadi, nak duduk dengan isteri yang solehah. Isteri di dunia ni kan. Isteri nak duduk sama siapa? Temanung dia dah. Siapa nak duduk nanti? Duduk dengan suami? Bidadara. Isteri pun akan duduk dengan suami. Suami yang mana tak tahu. Ada orang saya berceramah kat Wambau lah. Wan-wan saya solat duha. Wan dah syurga saya duduk bersama Wan. Matuk kau. Dijawab tahu tak macam mana. Kalau boleh tukar lain pula. Kalau boleh tukar lain teh. Apa lawan? Cakap macam tu. Jarilah melodio ni. Kita ni sabar melodio kan. Dia yang betul hidup ni kita semua salah teh. Itulah sebab tu lawan dapat syurga. Sebab sabar. Melo seko ni siang malam pakai petang kan. InsyaAllah Wan duduk dengan suami Wan yang ada di dunia ni. Aduh, yai, adab lagi teh. Adab lagi teh. Tapi kat sana seorang dia tak ada. Dia macam tu pakai dia Wan. Kan? Sebab dah ada orang lain yang layan kita suami isteri. Pernah jumpa tak hadis Nabi sebut, kamu yang beriman dan beramal soleh serta keturunan-keturunan kamu. Keturunan tu maksud kita, suami isteri, anak, cucu, lagi cicit, lagi oneng-oneng, piut, piat, apa lagi? Cicak ujungnya. Maknanya keturunan tu semua duduk dalam syurga. Tapi syaratnya beriman, betul tak? That's why lah kita nak pastikan semua ni iman ni kena istiqamah. Ayah nak kena pasti iman isteri, isteri nak kena pasti iman suami, iman anak macam mana. Sekarang ni anak kita percaya tak ke Allah tak tanya dah sekolah. Saya pun pergi sekolah lagi dah. Percaya ke tak Allah? Percaya kan? Macam mana aku percaya ke Allah? Percayalah kan? Ada cara percaya tu bang. Bukan main sabut dia percaya tu. Bila kau percaya Allah tu ada, kan kita belajar Islam, iman, Islam, satu lagi ihsan. Ihsan tu arti apa? Kita tahu Allah itu wujud dan ada, betul tak? Walaupun Allah tu tak nampak secara fizikal, tapi Allah tu ada. Allah tak tengok kita, tapi kita tahu Allah melihat kita kan? Tu yang menjaga kita. Namanya ihsan. Bila ihsan tu dah tak ada, masa depan mak ayah, depan orang lain, semua jaga. Bila berdua, laki betina, beromen tak ada. Kan dah cerita blue masuk ni. Tak longgar tak? Itu kadang-kadang bila kata, bila kamu tak lihat Allah itu ada di hadapan kamu, kamu tak lihat yang kamu sedang dilihat oleh para malaikat yang menjaga kamu, maka kamu akan bebas, betul tak? Tapi kalau kamu tahu Allah sedang melihat, kamu akan lebih berhati-hati. Itu tajuk lain lah pula. Kamu lapar ni. Kan? Jadi, balik kepada topik, insya-Allah tuan-tuan dah faham, buatlah sesuatu.
mulai saat ini jangan dinanti-nanti, ditangguh. Bukan buat dengan saya pun tak apa. Buatlah mana-mana pun, yang penting sahih dan syar'i. Jangan kita buat tapi rupanya rugikan diri sendiri. Dia buat kat scammer. Scammer dapat tu tak? Sekarang ni ramai tuan-tuan, orang mengaku pengamen, scammer. Dia mengaku dia ustaz yang membawa pergi umrah lah, pergi haji lah, scammer juga. Ustaz tu kesian, cik tu mengumpul berapa puluh tahun tu tak? Jadi mangsa keadaan. Jadi berhati-hati, sebab hari ini ramai orang mengambil kesempatan di atas kelekaan dan ketidaktahuan kita. Kalau tak tahu tak, tanya. Ni orang tanya, tahu tak? Tahu je. Tak mengaku tak tahu je lah. Tahu tak? Tahu. Macam tahu ni? Tahulah. Dah marah pula. Kan? Rupanya tahu? Tahu sumber. Tak tahu cakap lah orang bagi tahu kan. InsyaAllah tuan-tuan cukuplah dulu sekadar tu dulu. InsyaAllah ada rasa, ada rezeki, jumpa lagi. Dia tak boleh banyak tu akan tumpah. Lambat-lambat akan. Sikit-sikit dia boleh lalu cukup ya bokeh tu kan. Balikkan fikir masing-masing apa ruang dan peluang. Balik sekarang bincang kita suami isteri, apa kita nak akap dalam hidup ni. Bahagian den, bahagian kau, bahagian den, betul tak kan? Kalau orang tulis nama, betul tak? Penting ada penama ni tuan-tuan. Bila tak ada penama, payah nanti untuk dilaksanakan hak siapa yang boleh kita panjangkan. Sebab itu 90 bilion dalam amanah raya tidak dapat dicairkan kerana tidak ada penama. Saya sampai minta lah ke amanah raya tu, boleh tak semua tak ada siapa punya ni wakaf mana? Mana boleh teh. Boleh baik dimanfaatkan. Tapi dia ada undang-undang di situ, dia ada peraturan, dia ada akta yang tak sewenang-wenangnya kita boleh ambil wang itu. Kecuali tuan-tuan rasa-rasa ada bahagian, boleh tanya dekat amanah raya itu. Mana-mana tahu ada bahagian tuan-tuan di situ, insya-Allah. Jadi sekadar dulu minta ampun, minta maaf kalau kata-kata saya ni memandai-mandai kan. Orang bercakap ni dia tak sadar diri tuan-tuan. Dia bercakap tu kan, hati dan sakit tak tahu dia tu kan, minta ampun ya. Kalau tak suka dengan saya, tak payah datang sini lagi kan. Besok dia baling saya dengan botol, mampu je aku kan. Semoga ada kebaikan pertemuan kita dan ada sesuatu yang kita pelajari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.